Bagi aku kan, aku tak terkejut pun kalau aku perasan yang kaki jilat detect. Sebab aku dah tahu dalam dunia ni nak survive memang tu lah cara dia. Kena menjilat. Ha. Orang lain pun ada kereta nak kena hadap jam. Tapi orang lain tak dapat pun balik awal. Nak balik awal untuk buka puasa, macam bulan puasa je nak balik awal, tak ada apa. So orang-orang, hanya orang tertentu je yang paling jilat lebih, ya dia yang akan dapat balik awal. So dalam dunia ni, pergilah kerja tak mana pun, kaki jilat dia akan sentiasa ada, memang tak akan pernah lari. Dan bagi aku, experience 7 tahun aku kerja kedai, berapa aku dah merana dengan perangai kaki jilat. So jalan aku satu lah, aku tak pernah ambil talk dan aku tak pernah langsung nak sedetik pun nak mempelajari bagaimana nak menjilat sesuatu atasan untuk kepentingan diri kita. Bagi aku nak cari aku kerja ni, nak cari rezeki yang halal tanpa perlu menjilat. Biarlah aku tak penting dalam satu company pun, at least aku kerja dapat gaji aku halal. Itu yang sebetul-betulnya kita nak niat nak bekerja. Bukan kita niat kita dah dapat kerja, lepas tu kita nak naik pangkat cepat dengan cara kita menjilat. Itu memang cara tu memang berkesan. Okey, aku tak nafikan menjilat boleh dapat naik pangkat cepat. Aku tak pastikan. Aku tak nafikan semua tu. Tapi cuba fikirlah logik. Duit korang dapat tu, setiap bulan gaji tu, berkat ke dengan cara menjilat? Perlu ke? Hanya kerana menjilat tu, orang yang layak berpotensi, berpengalaman, tapi tak dapat disebabkan orang yang kaki jilat yang tak ada apa-apa experience, tak ada apa-apa pengalaman, kelebihan pun tak ada, tapi dapat. Itulah jenis manusia berkaki menjilat.